berpeluh guys. So ini adalah kepuasan bila kita berternak ayam. Jadi kita ada tujuan untuk hidup. Selain daripada itu, kita jadikan ia sebagai terapi minda lah. Memang dia agak memenatkan sikit, tapi itulah kepuasan apabila kita mempunyai ternakan. Tengok sampai kucing pun masuk dalam tu, kucing tu. Nampak tak? Manalah boleh sesat kucing dalam ni. Ni saya tak tahu kucing siapa ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari. Bertemu kembali di channel Azuri Farm. Okey, baiklah. Pada hari ini saya nak kemas ni reban ni dan reban-reban yang lain. So saya nak tunjukkan kepada saudara-saudari macam mana cara yang sesuai ataupun yang betul untuk kita bersihkan reban yang ada tempat kita ni. Okey? Jadi saya punya tim pembersihan saya semua dah ready dah. Okay? Okay, are you ready guys? Yes, Go! yes, I'm ready, Dad. Are you ready guys? Go! Are you ready guys? Jom, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Mama. Okay, jom. Okay, so sebelum kita nak bersihkan reban ni, alang-alang tu kita bersihkan dulu atas ni dulu. Dia punya atas sawang-sawang ni dan tempat dia punya bertanduk. Kita bersihkan kawasan atas dulu. Jadi bila kita dah bersihkan atas, baru kita boleh clear ke bawah ni. Kawasan bawah. Bersihkan sawang-sawang dulu, gosok-gosok dulu sawang-sawang. Bila dah selesai atas ni, kita baru bersihkan bawah pula. Okey, alas yang saya guna dalam reban ni, reban saksek ni adalah alas menggunakan habuk kayu. So habuk kayu ni dia perlu ditukar setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Ataupun kalau jumlah ayam tu telah lampau banyak, jadi kita perlu tukar lebih kerap lah. 2 bulan sekali ke. Bergantung kepada kita punya alas tu macam mana dia punya rupa dia. Macam kalau dah rupa hitam macam ni, dah macam hitam dan sedikit hancur ni, bermakna najis tu dah terurai lah. Najis daripada habuk kayu tu dia dah terurai. So bila dah hancur macam ni, habuk kayu tu dah tak boleh nak serap lagi najis yang ada di sini. Jadi kadar amonia tu akan naik. Dan dia boleh buat ayam kita sakit lah. Jadi bila dah kita dah nampak situasi macam ni, kita perlu tukar lah kita punya habuk kayu. Itu antara cara apabila kita menggunakan habuk kayu di dalam kita punya reban. Habuk kayu ni kita tak perlu tarik kais najis, tak perlu. Kita just biar selama 3 bulan ataupun 2 bulan, bergantung kepada kita punya jumlah ayam dalam reban tu. Bila keadaan habuk kayu tu dah macam warna macam ni, ataupun dia punya kadar amonia tu dah tinggi, kita perlu tukar. Tahu sempat.
konten lah, apa video. Okay, baiklah. Tadi selesai saya punya tim pembersihan, saya dah clearkan dia punya alas reban yang lama tu. Selepas tu langkah seterusnya yang kita perlu buat adalah kita spray ni Flamocide ataupun antibakterial, antivirus. Ia adalah penting untuk bunuh kuman-kuman atau virus. Ini antara langkah yang wajib lah selepas kita clearkan kita punya alas ni. Dan kita spray dekat dia punya rantai ni. Sebab memang kita spray Gramocide ni setiap 2 minggu sekali. Tapi bila 2 minggu sekali tu, dia alas tu masih ada lagi. So kita tak, bila kita spray alas saja, dia tak kena ke bawah tu lah. Jadi bila kita dah clearkan alas ni, dia lagi berkesan lah. Sebab kita akan terus spray pada lantai ni. Okay? Ni benda yang wajib kita perlu buat. So bila kita spray ni, tak adalah kuman-kuman yang jahat, virus ataupun patogen yang berbahaya kepada kita punya ternakan. Kita spray keliling dari atas sampai bawah. Penuh betul-betul kita spray. Kita spray basah sikit apa. Nanti kita biarkan kita punya lantai ni kering, baru kita letak alas yang baru. Gramocide ni selamat kalau kita spray kepada ternakan kita. Kita tidak membahayakan. Spray je pada ternakan kita sikit. Sikit je, tak perlu banyak. Spray dari bawah dia. Kena pada ternakan tak apa, selamat. Gramocide dia selamat. Okay, selesai. Kita biar dia kering kejap. Lepas tu baru kita masuk alas yang baru. Okay. Lepas kita punya rantai tu dah kering, kita letak punya habuk kayu ni. Okay, sebagai habuk kayu yang jenis habuk kayu yang saya guna adalah jenis kasar, habuk kayu kasar. Dia ada juga yang beri punya partikel-partikel halus, tapi dia tak banyak lah. So kalau boleh dia kena shave macam ni lah, kasar. Jadi bila kasar dia tak terlampau banyak habuk. Kalau bila halus dia akan banyak habuk lah. Dia tak elok untuk ayam. Dia kena kasar macam ni. Dia dah masuk dah, dia punya rumah baru dia. Jadi ini keadaan selepas kita bersihkan kita punya kandang. Ayam pun seronok. Ayam pun seronok bila dah kita tukar alas baru. So bila kawasan dia dah bersih, dia seronok sikit lah.
kandang bersih, bebas daripada penyakit. Bila kita tukar kandang alas baru tu, dia punya kadar amonia tu dah tak ada lah. Dah hampir kadar amonia tu dah tiada. Jadi kuranglah ayam ni untuk dijangkiti penyakit. Tengok sampai kucing pun masuk dalam tu, kucing tu. Nampak tak? Manalah boleh sesat kucing di dalam ni. Ni saya tak tahu kucing siapa ni. Kucing orang. Kucing pun masuk. Punyalah selesa bilik alas baru. Ni, nampak tak? Okey, yang dekat sini pula, alas yang saya gunakan dekat sini adalah alas yang menggunakan pasir. So kalau pasir ni mudah je. Dan pasir ni di kelebihan dia, kita boleh guna lama sikit. Dalam 6 bulan macam tu. 6 bulan kalau kita selenggara dengan baik. Contoh macam saya buat ni, 3 hari sekali saya akan kais dia punya najis pasir ni. Kais menggunakan pecakar ni. Kais najis saja. Dia tarik najis saja, dan kita akan buang najis tu. So kita akan buat ni selama 6 bulan. 6 bulan berturut-turut. So pasir ni kita boleh gunalah selama 6 bulan tu. Ini antara kelebihan pasir lah. Dia kurang bau dan najis tu mudah kering pasir. Dan kita boleh guna dengan masa yang lama lah. Okey, di bawah ni pula, ni pasir yang telah digunakan lama selama 6 bulan. So kita boleh nampak sini pasir dia dah gelap. Pasir dia dah gelap dan sangat kotor. Ini pasir yang contoh yang saya dah guna dah selama 6 bulan dah. Nampak tak? Kalau kita tarik pun pasir tu dah tak ada dah habis. Dah tak ada dan sangat kotor lah pasir dia. So pasir ni kita akan tarik semua, buang semua dan kita akan masuk yang baru. Pasir dia mudah sikit. So macam ni saya buat untuk reban yang menggunakan alas pasir. Okey. Ni bawah ni kita akan tukar baru. Yang atas ni kita cuma selenggara saja. Kita cuma servis. Servis tarik dia punya najis dan bulu-bulu dia saja. Mudah pasir ni. Cuma pasir ni itulah dia kena selalulah tarik najis-najis dia. Sini kan, tengok. Dah cantik balik dah. Tengok ni. Kita tarik najis, tarik bulu dia. Nampak tak? Dia dah bersih balik. Ni pasir ni saya dah lama guna ni. Dah 2 bulan lebih. Masih bersih lagi. Untuk 3 ekor ayam ni masih cantik lagi. Dan nampak tak warna pasir dia? Masih terang. Maksudnya pasir tu dia bersih lagi. Masih bersih lagi. So bila kita dah tarik tu kan nampak cantik. Cantik, bersih. So yang ni kotoran ni nanti kita buang lah. Tu yang dah bersihkan pasir. Okay, baiklah, saya dah selesai keluarkan pasir yang lama tu. Alas pasir yang lama tu. So ini benda wajib yang kita kena buat lah. Iaitu kita kena sembur pembasmi kuman menggunakan glyphosate. Ini benda wajib kita kena buat. Selepas kita selesai keluarkan alas yang lama. Wajib buat. So mana-mana kuman yang terperangkap dekat bawah tu, dia akan matilah. Kuman ke virus ke kan, dia akan mati. Kita akan spray dulu. So macam biasa kita akan biar kering kejap, baru kita letak alas yang baru.
berpeluh guys. So ini adalah kepuasan bila kita berternak ayam. Jadi kita ada tujuan untuk hidup. Selain daripada itu, kita jadikan dia sebagai terapi minda lah. Memang dia agak memenatkan sikit, tapi itulah kepuasan apabila kita mempunyai ternakan. Kita sambil-sambil kita kita ada ternakan tu sebagai kita punya terapi minda. Selain itu dia menyihatkan kita punya tubuh badan juga. Jadi selepas kita makan tu, makan-makan, kita buat kerja, berpeluh, jadi kita akan lebih sihat lah. Kita bakar balik kita punya kalori yang kita makan tadi. Jadi kita pun akan jadi lebih sihat. Ternakan sihat, kita pun sihat. Jadi itu beberapa guni yang kita telah kutip lah. So selepas ini guni-guni yang ada kompos najis tinja ayam ni, saya akan bawa ke kebun. Sebab itu saya memilih alas abu kayu sebagai saya punya reban ni, sebagai alas. Sebab dia lebih ringan lah bila kita kutip, kita buang masuk dalam guni, mudah kita untuk selenggarakan sebab dia lebih ringan. Okay, baiklah saudara-saudari, sampai di sini sahaja konten saya kali ini, di episod kali ini. Saya harap saudara-saudari dapat belajar sesuatu daripada video saya kali ini. Dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe kerana selepas ini banyak lagi video-video menarik yang kami akan kongsikan kepada saudara-saudari. Baiklah, sampai di sini sahaja video kali ini. Assalamualaikum dan selamat menternak. Anda ingin menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan ayam? Pada hari Sabtu ini, 26 April, akan diadakan bengkel ternakan ayam rumahan bertempat di Atuk Farm. Jumpa anda di sana.